Hai si single ke? Ya, single. Single. Kenapa jangan seorang-seorang? Sebab single lah. Kalau lonely can tak kita kenalkan you dengan someone? Kalau kita matchkan lagi seorang. Ada lagi seorang? Ada? Mungkin lepas hujan ada pelangi kot. Okey, boleh. Oh, okay. Boleh lah. Kalau handsome boleh? Kalau boleh tu. Okay. Okay, korang boleh perkenalkan diri dulu. Hai, nama panjang Nurul Fatihah Rashidi binti Rosdi. Nama untuk orang panggil adalah Cicit Oriana. Kerja as a life host sampai sekarang. Hai, nama saya Rafiq. Working trainer in sales and communication. Also part-time singer juga. Boleh. Ingatkah janji kita berdoa sampai akhir kan terus bersama. Next, suka jenis pasangan macam mana? Senang je. Macam saya 3 lah. Konsisten. Apa-apa pun dia buat. Pendirian tetap. So, saya tak suka lelaki yang confused. Also, jenis yang direct je. For me, I suka pasangan yang memahami, mature. Dalam masa yang sama juga, dia ni sebenarnya clingy. Suka pasangan yang very supportive sebab responsibility tinggi, anak sulung. Bila last relationship korang? 3 tahun lepas. 1, I nak fokus on my business. 2, sebab I bukanlah main hater. Bukan juga racism terhadap lelaki. Tapi trust tu susah sangat. Tipu lah, I tak ada kenal orang, ada. Cuma orang kata, I fun bila as a friend. Tak fun bila as a pasangan. It's a few years. Saya nak ada partner ni bukanlah nak partner yang just untuk pakai buang betul lah. Umur pun makin lama makin meningkat. So, before 30, Okay. apa target? For now, Alhamdulillah, kelengkapan diri dah ada. Means transportation, tempat tinggal. And then cuba nak upgrade daripada segi financial dan jiwa mau kepada keluarga. 3, 2, 1, buka. Terang lah. Kalau korang rasa korang boleh go for second date, korang exchange lagi. Kalau korang tak nak, korang keep the gift. Okay? 3, 2, 1. Nak bagi. Okay. Kenapa korang exchange lagi? He have a good personality. Suara dia menarik. Kalau tengah tidur, sayang bangun. I je blushing, korang blushing. Thank you, Sis Billy.